Okay, kat sini nampak tak tu karat? Karat ni berpunca daripada gas. So rasanya semua orang tahu dan ramai orang yang menghadapi masalah yang sama. So kalau dia yang ni, ada yang boleh bancuh, ada yang tak boleh bancuh lah. Macam yang ni, Kak Feri boleh guna pati tapi bilas dalam kadar segera. Okay, so ada tisu. Okay, so sekarang ni Kak Feri nak dab-dab je. Okay. Okay. So make sure botol yang dah buka jangan letak direct dekat atas tile sebab takut meleleh. Mesti letak kat sini sebab ini kan memang pencuci untuk karat kan. So kena make sure dia punya cecair ni tidak kena di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Nampak ni karat. Okay, kita fokus yang ni. Okay, so Kak Feri akan lap dia. Nampak tak? Karat tu akan mula menghilang. Okay, kalau karat tu macam degil sangat, dia mungkin ada perlu lebih lama. Cuma sekarang ni tali warna kuning. So kita nak jaga. Kita nak jaga dia. Kita tak nak dia jadi pudar pula. Yang ni dah dibasahkan. Okay, kena standby siap-siap. Okay, ni dah dibasahkan. Ini air yang dah nampak ni karat dia keluar. So dah bersih. Bersih tak payah tunggu habis semua tempat baru nak lap. Bersih sikit, lap. Kena sentiasa readykan kain yang basah. Sebab kita nak jaga tile kita ni supaya tile kita maintain warna shining walaupun kita nak buang karat dia. Sebab objektif asal nak buang karat. Memang boleh bersihkan karat-karat ni dan memang boleh baharukan yang lama. Semua memang function. Tapi dengan syarat guna cara yang betul. Tekan baik kuning sekarang.